Saya pernah dengar hadis. Last dah. Alas. Okey. Saya pernah dengar hadis orang tua tak masuk syurga. Kenapa? Sekali lagi. Saya pernah dengar hadis orang tua tak masuk syurga. Kenapa? Dia kata ada hadis orang tua tak masuk syurga. Sebenarnya ini hanya gurauan Nabi SAW. Nabi ni dia bergurau benda yang betul. Walaupun dia gurau, dia joke, tapi benda tu betul. Dia jumpa dengan ibu susunya yang telah tua. Nampak? Jadi dia ingat ibu susu dia masa dia kecil. Orang tahu inilah ibu susu baginda. Nabi jumpa, Nabi bergurau. Nabi buat joke. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Menangis ibu susu dia. Kenapa? Sebab bila ibu masuk, ibu jadi muda. Mana orang tua tak ada dalam syurga. Faham tak? Hadis tu. Bukan orang tua tak boleh masuk syurga. Siang ayah kita semayang apa semua. Nak? Tak usah semayang ayah. Saya dengar orang kata orang tua tak masuk syurga. Ambil main skateboard pula esok. Faham tak? Bukan makna gitu. Jadi dalam syurga orang tua jadi muda. Kerana di padang mahsyar lagi kita bangkit atas umur masing-masing. Budak yang umur setahun mati lemah, bangkit umur setahun. Budak tingkatan 3 mati, bangkit tingkatan 3 umur ni. Orang yang umur 80 bangkit 80. Tetapi bila masuk syurga hanya ada 2 umur. Daripada hadis. Perempuan 17. Semua 17, laki-laki 30. Nampak? Buat berapa sekarang? Sekarang tak ingat. 70. 41. 41. Oh, kita ingat macam 16 gitu. Jadi Bob, insya-Allah masuk syurga belaka kita. Kita nak syurga. Walau dosa kita banyak pun kita nak syurga. Kita nak rahmat Allah. Laki-laki 30, perempuan 17. Allah bayang wa kawa'iba taraba, dan perempuan di syurga itu 17 tahun yang anak daranya sentiasa dara. Nampak? Sekarang Ali balik lagi tengok isteri jadi umur 17. Suka tak? Suka Ustaz. Oh, tengoklah. Ke nak cari yang 17 lagi? Nak cari yang 17 lagi? Sekarang 17. Nak cari yang 17 ke apa? Isteri. Lebih dah otai dah. Tak, kalau balik lagi Ali buka pintu. Nampak? Tu kata. Bila kita balik ni isteri sepatutnya bersedia. Lepas tu isteri nak masuk tidur, kena tanya, bang nak masuk dalam pukul berapa dalam bilik? Ni suami masuk dulu, isteri duduk luar. Siapa panggil? Mek, masuklah dalam bilik. Bini boleh jawab, lambat lagi ni, tengok labu-labi. Mana? Kadang-kadang tak ada dalam bilik. Pergi rumah kakak, pergi rumah apa, tak khabar kat orang. Ini silap perempuan. Isteri suami kerja letih daripada pagi, balik nak kepada isteri, singgah tengah jalan dekat tu minum tokat Ali. Dalam kereta pecah telur, makan dengan kulit-kulit. Kadang-kadang menyanyi, siapa keluar pintu kereta nak siapa ke rumah, dah ingat bini dia dalam bilik. Menyanyi, we had joy, we had fun, we had reason in the sun. Faham? Westline. Faham? Buka tengok krek tak ada. Ini masalah. Jadi balik lagi tengok isteri Ali umur 17. Buka pintu slow, tengok kaki macam budak tingkatan 5. Kaki awet mana pula? Buka sikit lagi nampak betih. Sikit lagi lutut, sikit lagi paha. Dengar duk nyanyilah pula. Nak pernah buka siapa awak? Bini aku jadi 17. Suka tak? Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Nak. Nak. Okey, kita nak, maka kita taat kepada perintah Allah, pada perintah Rasul. Di antaranya apa yang kita buat pada malam ini bukan untuk melalaikan orang, melarakan orang, tapi kita nak menunjukkan bahawasanya Islam tidak halang manusia daripada berhibur, tapi biarlah dalam keadaan mengingatkan kita kepada hukum, mengingatkan siapa kita yang sebenar. Hiburan kita sedikit tetapi tanggungjawab kita banyak. Permainan kita sebentar tapi tugas kita lebih lama, iaitulah untuk menegakkan kalimatullah di atas muka bumi. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang sanggup datang dari jauh daripada dekat.
kerana memberi sokongan kepada usaha kita semua yang sebenarnya memberi sokongan kepada Islam itu sendiri, berkat daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada penganjur, kepada artis yang hadir, dan kita harap bahawasanya usaha kita ini jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang melibatkan diri, terutama orang-orang muda kita. Satu fenomena, bukan fenomena saya, fenomena diri masing-masing yang rasa indah, rasa suka, rasa bahagia bila kita bersama dengan apa jua program atas nama Islam. Sebab tu kita nak Islamkan semua benda, bukan saja bank Islam, muamalat Islam, munakahat Islam, cara nikah kahwin Islam, hiburan Islam, nasyid Islam, muzik pun Islam, sokan cara Islam, dan akhirnya terbentuk sebuah negara Islam yang Allah redha. Maka Allah berkatkan kita daripada langit, daripada bumi. Kita niat dengan tujuan jihad, dengan niat yang betul, meneruskan akan hijrah kita, yang kita bermula daripada hijrah Madinatul Rasul. Sekarang kita berhijrah daripada yang tidak Islam kepada yang Islam, daripada lalai kepada ingat kepada Allah, daripada tak tahu apa hukum kepada mentaatkan hukum Allah. Siapa jua kita, artis siapa jua kita, orang biasa siapa jua kita, hanya sekadar peminat, tapi kita sama, kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad SAW, segala-galanya sama, maka matlamat kita sama. InsyaAllah kita doakan semua kita dapat diterima oleh Allah, masuk dalam syurganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir.